ekor kembang. Dah solid dah. Sini alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat malam. Sekarang kita lagi di Advisor Channel 77. Kawan berada di Pasir Gudang. Kita berada di Rakit Awam. Raya Rakit kali pertama naik. Lampu teram juga. Biasa besar rakit ni, pulang nampak kaki aku banyak. So kita order jap. So ni biasalah toilet. Jadi kita pusing-pusing jap. Toilet tu pun selesai. Ni ada roll order. Sini ada roll order. Okay, kita pusing jap. Kawan dengan walkback. Ni boleh. Walkback pula setting. Panjang. Okay, ni ada 2 bilik ya. Biasa bilik. Oh, dapur. Masa tu buat dah lapar kan. Ronda-ronda dulu. Biasa lah. Ni air bersih. Sini pun boleh mancing belakang. Ni ada bilik. Ni ada satu bilik. Bukan sini ada 3 bilik. Kat rakit ni ada 3 bilik. 3 bilik lah. Memang selesa. Boleh tidur. Nampak ada kursi semua ada. Okay ni tapai. Tapai ubi jangan lupa. Okey, keseluruhan rakit ni bagi kawan puas hati lah. Siapa nak naik, nak cuba kan. Kukuh pun kukuh rasanya. Lampu pun banyak gelap. Puas hati lah. Hari ni kawan set up pakai kukuh sarung ada, udang bobek pun ada, udang hidup pun ada, udang tohe kan. Ada beli udang tohe. Okay kan, stay tune. Kawan set up dulu macam biasa. Kita try rezeki, kita cuba dalam air. Kita tak tahu dia nak bagi, kita ambil. Nanti kita jumpa lagi. Kalau ada strike, kawan dah set up, nanti kawan update lagi seperti biasa. Udang tohe. Udang tohe. Pabuk pakai 40 MB dupon, pakai batu hidup. Kita pakai teknik layang. Tengok macam mana. Pakai set 6,000 Euro Dystopia. Dan lepas main dekat jauh lama, pakai steel putus. Sini juga kena road yang sama juga. Pakai Seahawk Kingdom. Seahawk apa Motrius P13. Lancar. Tahu ada ikan layang pakai bambuk satu kecil. Lagi dah satu kali besar. Teknik mesin. Saya tak kedua orang pakai sini cik. Sandoi.
kering depan aku. Mana tu? Mana nak mancing? Mukat dia. Oh. Tengok tu ah. Apalah nasib. Tak apa, kita try. Rezeki dalam air siapa tahu. Wah, ada lah tak rumpau. Ustaz. Oh, makan berasap. Jadi semangkuk. Seorang semangkuk, 2 orang. Ini kopi orang boleh nak. Oh, tak kumpau lah. Lama. Ketamban lah. Ikan apa? Ketamban ni. Apa nama ikan ni aku dah lupa. Dia bukan tamban ni. Kasai. Entah lupa lah. Ah, iyalah. Ada ketam ah. Ustaz. Dengan kopek pada dalam Ustaz. Nampak memang. Pakai pupuk sarung kan? Udah hidup? Tak, udah hidup dia makan. Wah. Bawa aja. Dia nak bagi lah. Dia tahan saiz. Ingat dah buang belum? Ha? Gantina. Gantina? Dia tak ada telur. Oh wah, halus ni yang makan. Oh ni mat tak terkata duduk kat atas rakit. Banyak syok lah. Santai. Minum kopi. Tunggu ikan makan, 2 orang depan mata. Oh dah kenyang makan Maggi. Babe dapat memang seko. Tengok ada lagi tak. Ini santai-santai rakit awak pergi Aceh. Oh kasar. Kenapa ni? Dengan Berlin sudah. Otam. Mantap. Aku nak lagi mana? Kau yang ambil kumpulan aku kan. Ini aku masuk tu. Okey, pemburu kita sudah dapat. Ni masuk kat mana ni? Oh, masuk duri ah. Oh, silam. Oh, dah. Oh, dah jumpa lubuk dia. Mantap. Dah 2 ekor dah. Mesin 2000 dah rosak. Kan kita pakai Stella pula. White punya Stella ni. Stella 8,000 ni. Stella 8,000, 10,000. Tali hijau. Mesin rosak. Sauk tak ada tu. Hitam.
Hujan. Lalu. Oh, ganggu. Tu baru ah. Dia nak. Oh, dia hidup. Ya, nak. Kan? Oh, mantap sekali. Senang. Makan dalam dah. Kalau orang makan dalam lah. Mampu usah. 25 je. Boleh. 25 boleh je. Takut dia. Dia mesti makan dalamnya. Alah, dalam bang. Bismillah. Tahu tak dia. Besar. Dalam 600 gram ada. Dia tahan saya. Nah tu dia makan tepi tengah kan. Oh, baik ya. Memang solid lah. Alhamdulillah. Mantap. Kejut. Ada. Dia pakai handline. Bawah ni ada tukun. Udah hidup. Mau dia ambil tak? Anak tamban banyak bawah ni. Dia tengok dah ambil tak? Enggak. Ini set off camera. Off camera pula. Aku bagi udang hidup kau tak nak. Udang dah mati baru aku nak makan Okay, buat beg. Kita tak kumpau. Ada. Ikan ada. Ada. Tak kumpau. Oh, mantap sekali. Ya kan? Segan ni. Aduh. Kita ambil seorang. Gerut. Aduh. Tak kumpau. Awal pagi dia makan. Gerut. Oh, ada lagi. Pulang. Dah kopek dia benda lah. Kumpau. Oh, dalam. Ha? Itu udang. Udang kopek. Udang kasar Oh, ada ikan tu. Bila? Oh, lama. Alhamdulillah. Oh, ni bahaya nak jenjet. Ingat sangkut. Rupanya memang sangkut barang. Jenjet boleh ke? Boleh lah, insyaAllah. Allahu Akbar. Udang hidup. Udang kopek. Udang kopek last. Udang hidup dah mati dengan separuh. Betul lah, dia buka pintu tu balik. Ngam-ngam. Last minute tu ni. Lemang tu, ekor kemang. Bagus sekali. Aduh, lapar lauk melemeng mulut. Oh, belakang tu gasak kat ni. Okay geng, tamat misi kawan kali ni. Rakit pergi Aceh. Rakit awak. Cik Solo sambal dengan awak beg. Adalah hasil dia. Boleh lah. Air pun cantik. Ikan pun ada.
bantal ada dua bantal, satu bantal kecil, satu bantal besar. Dari kembang seekor, 9 seekor besar. Ikan laut ni kalau dikutip tulang banyak, malah nak siap. Tulang banyak, malah nak siang. Kalau kutip satu tong tak muat. Yelah, yang ada hasil 2 dengan wobek. 2 je. Sarung pun habis. Korang punya mesin pun rosak. Mesin 2000 tu sebab tak boleh kayu. Tak tahu bearing pecah ke apa, tak tahu. Mesin murah RM60. Boleh bertahan. Tu hari main sotong gasak dia. Main kat sini tu tak boleh pusing. Jangan. Okay, terima kasih semua yang dah like, comment, subscribe, follow. Terima kasih semua. Kita jumpa cerita baru, nanti ada konten terbaru kawan upload lagi. Assalamualaikum.